Pada tanggal 29 Oktober 1970, Hospital Besar Melaka menjadi saksi kelahiran seorang puteri yang diberi nama Intan Nasrosazlin binti Muhammad Nasir. Kem Polis Sultan Ipoh menjadi tempat tinggal Intan Nasrosazlin semasa awal kehidupannya. Anak sulung dari 5 beradik ini telah dibesarkan dalam keluarga yang bahagia. Memulakan alam persekolahan di Sekolah Rendah Marian Convent Ipoh, Perak pada tahun 1970 hingga tahun 1979 sebelum berpindah ke Sekolah Rendah Tunku Laksamana Nasir, Seri Menanti, Negeri Sembilan pada tahun 1980 hingga 1982. Assalamualaikum Intan, selamat bersara. Semoga dalam tempoh bersara ini kehidupan lebih ceria, lebih tenang dan dirahmati Allah dunia dan di akhirat. I love you, take care. Selamat bersara. Intan Nasrosazlin mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Sains Muar Johor atau lebih dikenali sebagai Semesra dari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Di sini, potensi sebagai anak yang cemerlang amat menyela sekali kerana sentiasa berada di kedudukan yang terbaik dalam kelasnya. Kecemerlangan pendidikan beliau terus menyerlah apabila menyambung pelajaran ke Universiti Malaya UM pada tahun 1988 hingga tahun 1993 dalam bidang sains. Setelah memperoleh ijazah Sarjana Muda Sains dengan kepujian mikrobiologi, Intan Nasrosazlin memulakan kerjaya sebagai microbiologist di Contact Lens Solution Sdn Bhd di Johor Bahru. Bagai sirih pulang ke gagang, pada tahun 1994, beliau kembali ke Universiti Malaya untuk mengambil diploma pendidikan biologi dan sains. Intan Nasrosazlin mengakhiri zaman bujangnya apabila memilih cinta hatinya Saharuddin bin Sayuti pada 20 Ogos 1994. Pasangan bahagia ini dikurniakan dengan 4 orang puteri dan 2 orang putera. Intan Nasrosazlin memulakan kerjaya sebagai guru pada 2 Mei 1995 apabila ditugaskan di Maktab Sultan Abu Bakar, Johor Bahru atau kini lebih dikenali sebagai English College. Guru muda ini mula menempa nama sebagai pendidik hebat dengan mengajar mata pelajaran sains dan biologi. Beliau berhijrah ke Selangor apabila bertukar ke SMK Seksyen 27 Shah Alam pada tahun 2000. Tidak lama dari itu, beliau berhijrah ke SMK Prinsip 8 Putrajaya pada tahun 2001. Bak kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Bagaikan takdir yang telah terukir, tarikh keramat 5 Januari 2004, Intan Nasrosazlin telah berhijrah ke Bumi Dengkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Intan Azlin. Semoga kehidupan selepas bersara nanti akan lebih ceria, bahagia dan dapat menumpukan perhatian kepada keluarga. Okey, selamat bersara Cikgu Intan. Bye. Guru muda ini telah menunjukkan prestasi yang amat memberangsangkan sehingga dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pada tahun 2010 dan 2019. Beliau mendapat kedua-dua APC tersebut di Bumi Dengkil yang bertuah ini. Setelah lebih 30 tahun menabur budi dan bakti di Persada Dunia Pendidikan, maka pada tanggal 30 Jun 2025, Intan Nasrosazlin binti Muhammad Nasir melabuhkan tirai perkhidmatan dengan meninggalkan legasi hebat sepanjang zaman. Jasa dan kasih sayang beliau terhadap Bumi Dengkil selama 2 dekad ini amatlah dihargai.
Sesungguhnya, Puan Intan Nasrosazlin binti Muhammad Nasir setulus ingatan kekal di hati. Selamat bersara, Puan yang berjasa.